Kisah ini berlaku semasa aku berumur 22 tahun. Waktu itu, aku baru sahaja memulakan kerja sebagai front office agent di sebuah hotel terkemuka di Tanah Tinggi. Tempatnya sejuk, berkabus dan nampak mewah. Bagi orang muda seperti aku, gaji yang lumayan dan uniform cantik persis pramugari sudah cukup membuatkan aku teruja. Namun, di sebalik kabus tebal dan keindahan hotel itu, tersimpan satu tekanan jiwa dan gangguan yang takkan aku lupakan. Semuanya bermula pada hari pertama. Pagi itu, jam 6.30 pagi. Suasana di basement sangat sunyi. Hanya kedengaran bunyi penghawa dingin yang berdengung. Aku berdiri di hadapan loker, cuba membuka mangga kecil yang agak berkarat. Tiba-tiba, aku terdengar bunyi loker di belakang aku dibuka. Sepantas kilat aku menoleh. Kelihatan seorang pemuda Cina berbadan kurus berdiri membelakangi aku. Aku kembali memandang loker aku sambil tersenyum nipis. Kononnya nak tutup rasa terkejut. Sambil aku memasukkan beg tangan, aku terdengar bunyi kasar dari belakang. Seperti dia menghempas barang yang berat ke dalam loker. Aku tertanya-tanya, barang apa yang disimpan sampai begitu kuat bunyinya? Perlahan-lahan, aku menjeling melalui ekor mata. Kosong. Lelaki itu tiada. Mustahil dia boleh keluar secepat itu tanpa bunyi tapak kasut atau pintu bilik basement dibuka. Bulu romaku mula meremang. Aku diam, mengangguk sendiri dan bergegas naik ke hotel. Kerja di hotel nampak glamour, tapi hakikatnya memenatkan. Berjam-jam aku berdiri dengan kasut tumit tinggi 3 inci di hadapan mesin kios. Senyum, panggil tetamu, senyum lagi. Satu petang, ketika tiada pelanggan, aku terpandang hujung jalan menuju ke lobi. Ada seorang pakcik tua berbangsa Cina. Pakaiannya lusuh, compang-camping. Wajahnya sangat sayu. Dia merenung tepat ke arahku tanpa sebarang reaksi. Sebagai pekerja, aku lemparkan senyuman manis. Sebaik sahaja aku senyum, dia mula berjalan menghampiri aku. Langkahnya perlahan. Pada masa yang sama, seorang polis bantuan datang menyapaku. Aku menoleh sebentar untuk menjawab sapaan polis itu. Bila aku toleh semula ke hadapan, pakcik itu hilang. Aku terus bertanya pada polis itu, "Bang, nampak tak pakcik tua yang jalan kat situ tadi?" Polis itu mengerutkan dahi. "Pakcik mana? Dari tadi saya tengok awak senyum sorang-sorang. Saya ingat awak dah bosan sangat berdiri kat sini." Darahku berderau. Aku pandang ke hujung jalan itu. Ia sebenarnya jalan mati. Hanya ada sebuah balkoni luas yang menghadap gaung berkabus. Malam itu, bila habis kerja, aku jenguk balkoni itu. Kosong. Hanya kabus tebal yang menyapa. Sebulan berlalu. Dua entiti itu, pemuda di loker dan pakcik tua itu makin berani. Mereka mula muncul di kafeteria, di tempat parking, malah semakin dekat dengan aku. Paling menakutkan, waktu aku balik kerja jam 3 pagi. Di basement parking yang sunyi sepi, mereka muncul serentak. Mereka tidak berdiri kaku seperti biasa. Kali ini, mereka menyeringai. Perlahan-lahan, mereka berjalan menuju ke arahku, seolah-olah ingin mengepung. Aku kaku, panik. Bila jarak mereka cuma sehasta dari muka aku menjerit sekuat hati. "Apa korang nak, ha? Jangan kacau akulah!" Tiba-tiba, mereka menangis. Bunyi tangisan yang sangat sayu, merintih-rintih. Tapi wajah mereka kaku, tiada air mata. Hanya bunyi esakan yang bergema di ruang parking itu. Itulah kali pertama aku melihat hantu menangis. Keadaan makin teruk sehinggalah malam itu. Aku nekat nak minta tolong abang iparku. Mungkin mereka dapat baca isi hati aku. Mereka rasa terancam. Malam itu, aku naik lift untuk balik ke bilik hostel di tingkat 7. Pintu lift tertutup.
Tiba-tiba, lift bergegar kuat. Lampu berkelip-kelip. Lift sepatutnya naik, tapi nombor di dinding kekal di tingkat 1. Gegaran itu berhenti dan aku terasa seram sejuk di belakang tengkuk. Bila aku toleh, mereka ada di belakang aku. Muka mereka marah, penuh dendam. Mereka menjerit nyaring, jeritan yang memecahkan gegendang telinga. Aku tutup mata, tutup telinga, menjerit ketakutan. Pintu lift terbuka. Tingkat 7. Bila aku buka mata, mereka hilang. Tapi di tangan aku ada segumpal kertas renyuk. Bila dibuka, ada tulisan Cina. Esoknya, kawan sekerjaku, Chai, menterjemahkannya. Maksudnya, kami hanya kesunyian. Tolonglah. Kami tak menyusahkan kamu. Kamu pun jangan susahkan kami. Malam terakhir aku di situ adalah mimpi ngeri. Aku diganggu teruk sehingga tak lalu makan. Aku cuba naik lift, tapi lift itu tidak berhenti di tingkat 7. Ia terus naik dan naik. Tingkat 11. Pintu terbuka. Gelap gelita. Aku cuba menjenguk keluar. Tiba-tiba, badan aku ditolak kuat dari belakang. Aku jatuh tersungkur di atas lantai simen yang kasar. Bila aku toleh, pintu lift tertutup. Aku berada di kawasan lapang, rooftop terrace. Cahaya bulan menerangi kawasan itu. Angin malam bertiup kencang. Tiba-tiba, ada bisikan betul-betul di tepi telingaku. Ya. Diikuti suara ketawa mengejek. Hihihihi. Suara hilayan, bisikan dan nyanyian sayu seorang pemuda mula bergema. Kiri, kanan, depan, belakang. Aku rasa ada tangan sejuk menjalar di belakang badanku. Aku cuba baca doa. Aku cuba lawan. Tapi suara mereka makin kuat, makin bingit. Pandanganku gelap. Aku rebah. Sedar-sedar, aku di hospital. Keluarga aku ada di sisi. Rupa-rupanya, aku ditemui pengsan di hadapan lift oleh warden asrama. Selepas kejadian itu, keluarga mendesak aku berhenti kerja serta-merta. Aku akur. Aku tak sanggup lagi berdepan dengan mereka. Seminggu kemudian, aku menjawab panggilan telefon daripada Chai. "Weh, kenapa kau berhenti mengejut? Tak sempat aku nak belanja makan," bebel Chai. Aku ketawa kecil, cuba menyembunyikan trauma. "Chai, maaflah, tapi nanti kalau rindu, kau lepaklah rooftop terrace kat building kita tu. Kan cantik pemandangan malam." Tiba-tiba, Chai diam. Talian sunyi sepi. Suara Chai bertukar serius. "Rooftop terrace? Kau gila ke? Bangunan kita mana ada rooftop? Tingkat 10 tu tingkat paling atas. Atas tu cuma tangki air." Jantung aku terhenti. Kalau tiada rooftop, ke mana syaitan-syaitan itu bawa aku malam tu? Dan di tingkat berapa sebenarnya aku ditolak jatuh? Hanya Tuhan yang tahu.